Kita punya mini dewan sendiri udah berapa tahun? Oh, ni bocor. Orang selalu pemimpin masuk tiada apa. Saya tengok di pulau ini kebanyakan penduduknya B40. B40 artinya orang yang perlu dibantu. Sebab itu kerajaan buat dipanggil penyelarasan subsidi. Sebab kita tak mau subsidi wang rakyat jatuh kepada orang kaya. Dia mesti kepada sasaran. Saya tengok keadaan rumah, keadaan jalan, keadaan surau, keadaan hospital, klinik, semuanya perlu dibantu. Ini di sempurna khasnya di pulau-pulau di Dun Sulabayan ini. Sebab itulah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kami paling susah bila nak argue dengan dia nak naikkan harga. Kita kata beras di Sabah ni tinggi, di Sarawak tinggi. Dia kata kita beri subsidi untuk mereka dapat beras yang harga berpatutan. Itulah pemikiran Perdana Menteri kita. Kita tengok ni. Jauh potong kalau boleh. Bajet sikit untuk ganti. Shilling aja. Boleh okey.